Siapa dia pernah pinjam duit koyoso adik kakak, kemudian daripada tu pihak mahkamah ataupun san telah pipaksa kata kita kena pit banci sekian dalam masa sekian adik kakak, kalau sekiranya kita tak ada nak bayar mengikut yang dia telah beri amaran kepada kita, mungkin harta benar kita dan juga orang jamin terhadap diri kita adik kakak akan kena rapah gi adik kakak dia weh. Jadi adik kakak, pertama sekali mau kena royak dulu dah kata video ni yang bertakak pada hari ni, hari Selasa tanggal 23 tahun 23 Tanwakum 2068 ketika J 7.30 pagi. Takut adik kakak dok kita tengok pada ketika lain, mungkin maklumat iaitu ada perubahan adik kakak. Jadi adik kakak, pada beberapa hari yang telah lepas baru ni, 4.20 baru ni, 20 Tanwa, Nang Saw Airin Panrit, beliau ni merupakan timbalan jurucakap hak Perdana Menteri. Jabatan Perdana Menteri ataupun Speaker KJL lah. Rong khosok Pertam Semnak Nayuk Ratna Menteri adik kakak. Beliau telah mari tubik beri keterangan, beri penjelasan kepada rakyat jelata seluruh negara. Dia katanya adik kakak pada tahun 2559 dulu. Ni maksud katanya hak orang lekat koyoso 10 tahun lebih dulu lagi dah lah adik kakak. Maka pada tahun 2559 dulu ni adik kakak, pihak mahkamah ni telah panggil mari hak orang lekat ketika tu sebab ada setengah tu tak bayar. Bawa tak bayar ni adik kakak, pihak koyoso ni panggil pergi ngadu kepada mahkamah. Mahkamah pun panggil. Maka mahkamah panggil ni adik kakak, adalah satu jumlah tu dia mahkamah koyak kata demo ni kena pit banci dalam masa setahun ni. Kena katuk banci, kena katuk list dia tu adik kakak dalam tempoh sekian adik kakak. Maka ada setengah tu suruh mahkamah ni telah panggil pada ketika tu adik kakak tahun 2559 tu lebih kurang 100,000 orang. Maka dalam 100,000 orang ni adik kakak, ada setengah ni bayar mengikut masa hak dia sakat. Ada setengah ni adik kakak tak bayar. Tak bayar hingga sampai ke hari ni. Tak bayar. Sedangkan mahkamah royak dah kata demo ni kena bayar setahun ni. Tapi ada setengah ni wak cuai, wak tak tahu, wak tak dengar adik kakak tak bayar. Maka bagi orang tak bayar tu lah adik kakak dia dia royak kata, Puan Airin dia royak kata kalau dia tak pit yard ni, mengikut mahkamah telah buat keputusan mari dah. Tak pit yard ni dalam bulan Tanwakum ni. Dalam bulan Tanwakum ni tak bayar perhabis mengikut mahkamah telah beri amaran semenjak dekat-dekat dengan 10 tahun, 9 tahun dulu adik kakak. Maka mereka ni akan kena rapah harta benar dia. Tak kira orang pinjam duit sendiri ke ataupun orang telah kamprakkan beri jaminan terhadap diri dia pun juga kena rapah harta benar adik kakak dia. Lalu tu dia royak kata kalau dia telah dibuat keputusan oleh mahkamah dah semenjak tahun 2559 dulu, dekat-dekat dengan 10 tahun, 9 tahun dulu adik kakak, maka dia kata suruh pergi katuk banci dia derah dalam bulan Tanwakum ni. Kalau tidak begitu, harta benar hak kita pinjam dan juga orang jamin terhadap diri kita kena rapah habisnya adik kakak dia. Rapah mengikut jumlah hak dia nak tu lah. Ataupun kalau kita berasa kata kita ni tak ada nak katuk banci, nak pit banci dalam bulan ni tak ada. Kita boleh pergi ansur adik kakak, dia beri kemudahan lagi kepada kita. Kita boleh pergi prap krongsang ni. Pergi prap krongsang ni boleh lagi adik kakak learning ni dah. Prap mana adik kakak dia kita boleh pergi prap krongsang ni online di dalam website www.studentloan.or.ts dalam bulan Tanwakum ni juga adik kakak. Kalau kita buat remeh-remeh, buat tak padu, buat tak gapo dia agak, nanti tengoklah adik kakak gerung takut harta benda kita ni kena rapah pergi ke dia adik kakak dia Kita nak tahu apa kata yard ni kita tu. Jumlah yang kita kena bayar tu berapa adik kakak? Cuba kita tengok dalam aplikasi kita tu lah. Cuba tengok dalam aplikasi Koyoso Connect gapo tu adik kakak dia dah. Terah tengok situ adik kakak. Tu dia. Terah tengok situ adik kakak dia dah. Tahu mana takut-takut kita lagu mana dak kodok. Hak ni khususnya hak orang dekat duit Koyoso semenjak 10 tahun dululah. Hak orang kena panggil oleh mahkamah semenjak tahun 2559 lah. Hak lepas pada tu tak ada gapo lagi lah adik kakak dia dah. Ni maklumat sikit sebanyak yang boleh kongsi siapa menyapa kepada adik kakak. Ataupun adik kakak pergi kepada call center Koyoso pun boleh di 02 01 ni 2 ni 00. Tapi yang buat pergi puluh-puluh kali tak ada orang akak adik kakak. Ni pelak pegawai kaki katangi Koyoso ni. Pelak benar ni dah. Jumpa semula adik kakak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir
sekali nak royak kepada adik kakak ibu bapa kita weh. Kalau adik kakak ibu bapa kita nak beli komputer, notebook, laptop untuk beri kepada anak kita mengaji belajar, ataupun kita nak buka office, nak letak di dalam sekolah kita ke, nak beli dengan jumlah sikit jumlah banyak, boleh kita pergi beli di kedai IT Com Service di Yakram yang 5 wilayah Petani. Harga murah, harga berpatut tek. Layan ni dia ni adik kakak, memang bagus ngoti adik kakak. Lepas daripada kita beli dah daripada dia layan molek lagi. Kalau kita nak beli dengan jumlah banyak, dia layan juga kepada kita adik kakak. Sini kali kita nak beli printer pun juga ada adik kakak dia weh, di kedai IT Com Service Yakram wilayah Petani adik kakak dia weh.